Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. Ayat 74 khususnya menyebut tentang qaswatul qulubil yahud. Apa ni? Tertutupnya pintu hati orang-orang Yahudi. Terturun. Macam dengan angkat tau. Ni. Yang ni atas. Tekan ya. Dia dia turun. Kita baca dulu tentang kisah Baqarah, kisah lembu betina. Yang mana kisah tadi, kisah itu telah menjadi sebab penamaan surah ini dengan surah Baqarah. Surah yang menceritakan tentang kisah Allah memerintahkan Bani Israel untuk sembelih lembu secara umum, tetapi dengan sebab sifat Bani Israel pada masa itu yang suka berlengah atau banyak tanyanya, menyebabkan perkara yang mudah menjadi susah, dan akhirnya mereka terpaksa membayar dengan harga yang mahal untuk menunaikan perintah Allah tersebut bagi mendapatkan keputusan ataupun penyelesaian terhadap kes pembunuhan seorang warga Bani Israel yang terbunuh, yang tak tahu siapa bunuhnya.
Akhirnya Allah Ta'ala suruh dikatuk dengan salah satu daripada anggota lembu tu. Ada yang menyebut, dalam tafsir menyebut, ada mengatakan ekornya. Bangun orang mati tadi dan beritahu siapa yang bunuh dia. Ternyata yang bunuh dia adalah waris yang ada tujuan untuk mendapatkan harta pusaka. Dalam bab pusaka kita, kalau ahli waris membunuh seseorang, contoh anak bunuh ayah, waris tadi tak boleh terima pusaka walaupun asalnya waris. Waris ini maksudnya orang yang mempusakai harta si mati. Waris ni banyak. Jadi dengan sebab ada waris, antara waris tersebut ada yang menghalang waris lain dari dapat pusaka. Tapi dia termasuk dalam list waris. Waris satu bahagian, mahram satu bahagian, wali satu bahagian. Satu kumpulan manusia. Jangan dirangkum sekali. Waris tak semestinya mahram. Wali juga tak semestinya mahram. Dan mahram tak semestinya waris. Ini dan juga mahram tak semestinya boleh jadi wali. Ada wali. Wali ni maksud dia boleh menikahkan perempuan tu. Tapi dalam masa yang sama dia bukan mahram. Mana kalau dia nak nikahkan perempuan tu pun boleh. Ini ada bab-bab tertentu ni kena tengok fiqh lah. Tapi asalnya orang yang waris yang membunuh, dia tak dapat mempusakai dengan sebab perbuatan membunuh. Membunuh orang yang waris tu lah, bunuh orang lain boleh. Dia bunuh orang yang mati tu, orang yang nak terima pusaka tu. Dia bunuh orang lain, itu cerita lain. Jadi ayat ni nak menyebut juga tentang umum, bukan kisah tu saja. Menyebut tentang orang Yahudi telah ditutup hatinya oleh Allah Ta'ala, tertutup hatinya oleh Allah Ta'ala dengan sebab sifat perangai mereka sendiri. Kemudian sesudah itu, sesudah berlaku kisah ini dan kisah-kisah yang lain, ikut dalam kitab ni, selepas berlakunya kes pembunuhan itu, Allah Ta'ala tutup qasad qulub, tertutup hati mereka. Min ba'di dzalik, kemudian sesudah itu hati kamu menjadi keras. Qasad tertutup, kekeras. Juga hati kamu menjadi keras juga seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu ada yang terpancar dan mengalir air sungai daripadanya. Dan ada pula di antaranya yang pecah-pecah terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada juga di antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah, sedang Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Allah sebut, bandingkan hati orang Yahudi ni keras, lebih keras daripada batu. Keras itu diumpamakan dengan batu, tapi lebih keras daripada batu. Sebab batu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini boleh keluar dan boleh keluar air daripada batu. Mana batu ni kalau kita dititikkan dengan air kan dia berlekuk, walaupun dia keras. Air ni lembut lah, tapi bila titik atas batu tu kelama-kelama jadi berlekuk, keras. Simen kita kalau titik air pecah lama-lama, mana walaupun keras dia boleh juga lama-lama tu berubah. Tapi sifat orang Yahudi Bani Israel dalam cerita inilah, dia tak berubah. Turun balik bangku ni. Tak, saya try kalau boleh.
Jadi disebut tentang batu ni. Batu ni kalau dalam ayat ni sebut, Allah Ta'ala kata, wa inna minal hijarah lama yatafajjaru minhul anhar. Batu tu boleh terpancar daripadanya dan mengalir air sungai daripadanya. Dan di antara batu tu pula ada yang pecah dan keluar air daripada batu. Ada di kalangan batu tu boleh jatuh, dan juga di antaranya ada batu yang jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah. Jatuh ni sebab ribut ke, sebab gempa bumi ke, keras-keras batu tu boleh berubah. Cerita ni nak sebut situ. Keras-keras batu tu boleh berubah disebabkan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ta'ala tahu apa yang kamu buat. Semuanya Allah Ta'ala tahu. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allah Ta'ala akan tunjuk di akhirat besok. Sebenarnya ayat ni ayat yang menggerunkan. Kita ni manusia paling takut kalau apa yang kita buat ni dipertontonkan pada orang. Sekalipun benda baik. Jadi kalau orang merakam gambar kita dalam video tu, tunjuk kat kita, segan kita tu. Masa kita buat tak segan, tajuk loncat ke benda tak segan. Tapi bila orang tonton, orang tengok tu, benda tu tak ada salah apa pun. Gambar kita makan, gambar kita berjalan, teruk sampai aku berjalan. Nampak? Itu benda yang tak ada masalah. Apatah lagi kalau dipertontonkan benda yang buruk. Macam mana kita nak tengok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di ayat tu ayat yang menggerunkan sebenarnya. Ayat yang mengajak kita kuat beriman dengan hari akhirat. Tetapi kelekaan manusia dengan sebab nafsu yang tambah dengan kehidupan dunia ni menyebabkan manusia leka. Kemudian di tengah-tengah ayat menyebut tentang sikap Yahudi ni. Allah menyebut tentang sikap orang beriman. Allah tegur ke macam mana sini. Allah kata afatatma'una ay yu'minu lakum وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Sesudah kamu wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu. Kalau ikut pengikut ni dalam tafsir Wabah Zuhaili menyebut pengikut ni orang Ansar, orang Madinah, kaum Ansar yang ada perjanjian, ada buat perjanjian, persefahaman dengan orang Yahudi ni. Allah Ta'ala kata, kamu wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu mengetahui tentang kerasnya hati orang-orang Yahudi. Bila kamu tahu hati orang Yahudi ni keras. Orang keras hati ni, ajur tak telap ke? Ajur tak telap, tak mau masuk. Dia ikut ragam dia je. Kalau dia kata tak nak tu sudahlah. Kalau dia kata dia nak lawan, lawanlah. Kalau dia nak tolak, tolaklah. Dia keras hati. Tak mau dengar kebenaran. Allah ingatkan, afatatma'una ay yu'minu lakum. Adakah, maka bolehkah, sini tulis bolehkah. Maka bolehkah kamu menaruh harapan? Tatma'u ni asalnya tamak. Nak lah. Bercita-cita sungguh-sungguh. Berharap. Atatma'un, maka bolehkah kamu menaruh harapan bahawa mereka akan beriman kepada seruan Islam yang kamu sampaikan itu, padahal sesungguhnya telah ada satu puak dari mereka yang mendengar kalam Allah, yakni Taurah, kemudian mereka mengubah dan memutarkan maksudnya, dan memutarkan maksudnya sesudah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui perbuatan itu salah. Ini antara
sikap orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi, sama sebelum itu lagi pun. Sebelum itu lagi orang Yahudi telah mengubah ayat Quran. Allah Ta'ala sebut afatatma'u ni merujuk kepada tatma'u ni, kalau kita ngaji bahasa Arab, dia menunjukkan kamu semua. Afatatma'una, apakah kamu semua? Kamu semua mengharapkan ataupun tamak lah, tatma'u ni. Apakah kamu tamak, kamu nak sangat orang Yahudi ni masuk Islam? Orang Yahudi ni ahli kitab. Ahli kitab ni orang kenal kitab. Kalau dia jahat-jahat macam mana pun, dia ni pernah dengar ayat-ayat Allah daripada Taurat. Pernah mendengar ajaran Nabi. Bukan Nabi Musa aja, banyak Nabi yang mengajak mentauhidkan Allah. Berbeza dengan orang Mekah yang tak kenal tauhid ni. Semenjak daripada Mekah dimasuki oleh berhala, kita baca dalam sirah tu, dibawa oleh Amr bin Luhai, seorang pemimpin yang berpengaruh di Mekah. Orang Mekah dah syirikkan Allah Ta'ala. Musyrikin. Tak percaya konsep tauhid. Orang Yahudi ni ada kitab. Dan kitab Taurat tu dipegang semenjak dari zaman Nabi Musa sampai ke zaman Nabi Muhammad. Jadi ayat-ayat Allah Ta'ala ni ayat yang datang daripada Allah. Ayat-ayat Taurat ni ayat yang datang daripada Allah. Allah yang ajar prinsip-prinsip syarak, akidah, syariat, akhlak pada orang Yahudi. Jadi orang Yahudi dengan orang Yahudi lah pada masa itu yang ada dengan Islam ni tak jauh. Jadi sepatutnya mereka ni senang. Banyak persamaan dari segi syariat. Dari segi prinsip akidah tak berbeza. Akidah tak ada beza. Semua Nabi sama. Tapi syariat ada persamaan. Dekat. Ajaran Nabi, antara Nabi dan Nabi ni yang berbezanya adalah pada syariat. Pada hukum hakam perundangan. Bab halal haram. Adapun bab akidah sama je. Patutnya mereka ni orang yang cepat terima Islam. Tetapi mereka ni orang yang tak mahu terima Islam. Allah Ta'ala sebutkan hati dia kerah daripada macam batu. Padahal batu yang kerah itu pun boleh mengalir. Ada air boleh keluar, air boleh lalu. Tak seapa kerahnya hati orang Yahudi. Dah kamu tahu hati dia kerah, apakah kamu nak menaruh harapan yang orang Yahudi ni boleh terima Islam? Allah sebut lagi, di kalangan orang Yahudi ni ada fariqum minhum, ada satu kumpulan, satu puak di kalangan orang-orang Yahudi. Puak ni puak macam mana? Kata dalam tafsir yang Dato' Wahbah sebut yang kita rujuk ni, ta'ifatun min ahbarihim, satu puak daripada kalangan pendeta-pendeta, pendeta-pendeta, ahli apa ni, ulama-ulama dia lah. Orang yang mahir terhadap kitab Taurat. Dan orang yang main kitab Taurat ni, Allah Ta'ala sebut ayat kita ni, dalam ayat 75 ni, yasma'una kalam Allah, yang mendengar kalam Allah, yang tahu tentang kalam Allah. Kemudian thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu, dah tahu kalam Allah itu kitab Taurat. Orang Yahudi ni tak semua reti baca Taurat. Tak semua yang faham Taurat. Jadi yang faham ni golongan-golongan ulama dia, ilmuwan dia je, dipanggil sebagai ahbar. Ahbar ni kata ganda bagi hibr, jamak dia ahbar. Kalau kita orang Islam dia panggil alim, jamaknya ulama. Jamak ni kata ganda dia, ulama. Jadi orang ni orang yang mahir tentang kitab Taurat. Tapi yang dia mahir kitab Taurat ni tak semua yang reti orang Yahudi. Bila tak reti, apa saja dicakap oleh ketua orang agama tadi, ulama-ulama Yahudi pada masa itu tu yang bercakap tu, dia telan, dia percaya. Sinilah orang-orang ilmuwan dia, ahli-ahli agamanya mengambil kesempatan memperbodohkan orang Yahudi yang sedia tak tahu. Berbeza kita dengan Islam, dalam agama Islam. Agama Islam memang semua orang boleh jadi ulama. Pergi ngaji lah. Kalau tak ngaji nak reti macam mana?
Kita nak ngaji, nak baca jahama apa, bukan boleh nak tiba-tiba nak bijak-bijak sebut huruf, tak tahu ngaji, huruf ta sebut ca kan, tak jadi. Jadi ngaji tu, dan ngaji boleh ngaji orang, boleh jadi. Jadi samalah. Sama. Cuma sekarang ni dunia apa nama ni, internet yang laju ni, dengan macam-macam capaian kita boleh cepat ni, orang dah boleh mengatasi. Orang baca hukum, tulis je dekat apa ni ChatGPT, dia keluar hukum. Tapi kita boleh baca hukum, tapi ada kita faham. Faham kita adakah tepat dengan fahaman yang sebenar. Kalau ayat Quran, dia ada sebab nuzul, sebab turun ayat, siapa yang terlibat, kemudian konteks ayat tu. Bahasa Arab ni dia ada kehendak-kehendak tata bahasanya. Bahasa ini menyebut tentang apa, huruf ini menunjukkan macam mana. Terjemahan atau kita panggil mafhum sepatutnya. Yang bahasa Melayu kita baca tu, dia tak dapat nak menceritakan sebenar hakikat makna tu dengan tepat. Sebab lemahnya bahasa lain, kuatnya bahasa Arab. Tambahan bahasa Arab tu adalah kalamullah. Cuma di sana ada sokongan huraian daripada tafsir, yang kadang-kadang satu perkataan dihuraikan dengan huraian yang panjang-panjang bagi nak mencapai maksud yang paling tepat. Tafsir ni tak ada yang muktamad. Sebab dia diambil daripada riwayat-riwayat. Jadi ada berbeza-beza pandangan ulama tafsir, tapi tak larilah. Jadi orang Yahudi ni dia tahu kalamullah, thumma yuharifunahu. Yuharifu ni tahrif. Maksudnya yughayyirunahu wa yubaddilunahu. Diubah ayat dan digantikan ayat dengan ayat yang lain. Diubah ayat. Ayat cakap begini, dia kata begini. Kemudian hukum diganti. Rejam sebagai contoh yang dalam ajaran Taurah, dalam kitab Taurah, ayat rejam ni orang yang berzina kena ditanam separuh badan, penggal dengan batu. Ini atas hukum umum dia. Dipindah, diubah ayat itu, dipadam dia, ditukar dengan ayat yang baru. Orang yang berzina dilumurkan arang di muka dia dan diarak keliling kampung. Ini tabdil. Kemudian satu lagi bentuk tahrif orang-orang Yahudi ni, sebut dalam tafsir kita ni, tafsir Wabah Zaili ni, yu'awwilunahu bil batil, menafsirkan Quran dengan cara yang salah. Jadi kalau kita orang Islam ada buat macam ni, tak jauh kita dengan orang Yahudi. Sebab tu menafsirkan Quran. Kalau orang sekarang, saya ada 2-3 kali tengok lah, orang yang baca ayat Quran, dia baca terjemahan, kemudian dia hurai. Itu salah tu. Salah tu sebab satu, nak tanya mikir tahu tak bahasa Arab. Satu. Kalau tahu bahasa Arab, kamu tahu tak kehendak ayat ni. Ini ayat Quran. Ayat Quran kita faham salah, dan salahlah hukum yang kita nak ambil. Jadi sini orang-orang Yahudi menafsirkan Taurah dengan cara yang batil. Antara tafsir Taurah yang ada dalam, kita baca dalam sejarah Yahudi lah. Kalau orang mengaji di Usuluddin, di peringkat pengajian tinggi, dia ada satu pelajaran namanya Muqaranah Hadian, perbandingan agama. Jadi kita akan ngaji sejarah agama Yahudi. Antara tafsir bagi kitab Taurah ni namanya Talmud. Talmud tu datang dari macam mana? Talmud tu muncul Talmud tu semasa kelahiran Nabi Isa, ataupun senang selepas lama kewafatan Nabi Musa. Dan Talmud itu dikatakan adalah ucapan-ucapan Nabi Musa ataupun huraian-huraian Nabi Musa terhadap Taurah. Udah lama yang baru muncul. Zaman Nabi Musa tak ada. Berbeza dengan kita ajaran Islam. Tafsir kita ni ada dua lah. Dia punya metod penafsiran yang besar. Satu namanya tafsir bil ma'thur, satu namanya tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ma'thur, tafsir yang kita ambil tafsiran daripada ayat Quran sendiri. Tafsirul Quran bil Quran. Ayat Quran menafsirkan ayat Quran yang lain. Satu lagi tafsir Quran dengan hadis. Hadis menafsirkan ayat Quran. Nabi yang tafsirkan ayat Quran pada zaman hidup Nabi dan dengar oleh sahabat dan riwayatkan oleh sahabat. Kemudian tafsir sahabat.
sahabat yang tafsirkan ayat Quran. Sebab sahabat mendengar ayat Quran. Kemudian ada tafsir birra'i, tafsir menggunakan ijtihad. Di sini ulama ada yang menerima, ada yang menolak tafsir birra'i. Tafsir ni adalah ditafsirkan oleh ahli-ahli dia yang menguasai banyak disiplin ilmu Islam, dengan sejarahnya, dengan bahasanya, dengan macam-macam. Fiqh, usul fiqh, hadis, usul hadis, tafsir, ulum tafsir. Ilmu tu dikuasai, bukan di ngaji. Kalau ngaji, senanglah. Nak masuk kelas sekejap, boleh jadi ahli tafsir. Kalau kita pun, ni kena ngaji, kena kuasai. Kalau tidak, dia akan menafsirkan ayat secara batil. Jadi ini banyak. Ini ada satu tafsir, kaedah daripada liberal, tafsir hermeneutika. Tafsir hermeneutika ni tafsir yang menafsirkan ayat berdasarkan situasi, keadaan. Bukan menafsirkan ayat, menafsirkan Quran berdasarkan teks. Quran ni, dia ada nas, dipanggil nas. Teks Quran dia dipanggil nas. Teks hadis dipanggil matan. Di nas itu kita mesti memahami nusus dulu. Fiqh nusus itu asas. Fiqh nusus itu asas. Orang mengaji fiqh yang banyak, macam-macam fiqh ada sekarang. Kalau kita tengok, ada di satu IPT dia tulis 30 fiqh. Ya. Fiqh nusus lah, fiqh itu, fiqh ini, fiqh waqi', fiqh aulawiyat. Nak mengaji fiqh aulawiyat ke, fiqh nusus ke, fiqh taghyir ke, fiqh waqi' ke, asal dia adalah mesti mengerti fiqh nusus. Memahami nas tu, teks ayat Quran. Dia nak memahami nas ayat Quran. Nombor satu yang orang kena tahu adalah berkaitan dengan ilmu yang berkaitan dengan bahasa dulu. Sebab Quran ni bahasa. Quran ni kalamullah, mesti menguasai bahasa Arab. Pertama ilmu nahu, tata bahasa. Ilmu saraf, palingan-palingan perkataan. Kemudian ilmu balaghah, ilmu badi', ilmu ma'ni, ilmu bayan. Itu asas dia. Ini kunci pertamanya. Ni baru sepana hidupnya. Kau driver hanya pahat pun tak ada lagi. Itu baru masuk. Kalau tidak, tak jadi. Pakai spana aja, itu ngangir lah kalau tak boleh nak buat macam mana. Dia kena banyak lagi alat yang kita nak tahu untuk Quran. Dan kalau kita zaman moden ni, senang sangat sebenarnya. Dan kalau dah mahir ilmu tu, rujuk tafsir ulama'-ulama' dulu. Baik yang ulama' dulu ni, ulama' yang zaman silam, atau ulama' yang ada pada zaman sekarang. Mudah. Ada pun kita Taurah tak ada macam itu. Dia pun tak reti. Apa yang keluar daripada mulut ahli ilmu dia, itu yang dia menelan. Jadi orang-orang ahli kitab ni, orang yang alim ni, alim tentang kitab Taurah ni, dia telah mengubah, menyelewengkan, kita panggil bahasa menyelewengkan kitab Taurah, sama ada dengan ubah ayat, ganti ayat dengan ayat lain, atau tafsirkan ayat tu, ayat Taurah tu, tapi tafsirnya lain dengan tafsir yang salah. Mimba' lima aqaluhu. Sini terjemah tafsir kita ni sebut sesudah mereka memahami. Dia faham ayat tu, dah tahu, dah ngaji, dah elok, tapi dia ubah. Mana tahu benda, contohnya tahu dah sebut mengatakan benda ni halal. Tak seronok halal, kita haramkan dia. Ini benda haram, tak seronok lah haram nak ku halalkan dia. Ini. Dan mengubah ayat tafsir tu, ayat Taurah tu, mimba' lima aqaluhu. Aqaluhu kan, maksud dia fahimuhu wa arafu. Faham dan tahu ayat tu. Wahum ya'lamun, dah dia tahu benda ayat Quran tu, dan dia tahu pula annahum muftarun. Dia tahu dalam buat tu dalam keadaan sedar. Memang niat aku nak ubah ayat Taurah ni. Bukan tersilap. Tersilap tu satu bab salah juga, tapi kesilapan yang dia buat memang dia tahu, memang dia sengaja nak ubah ayat ni. Aku tak gemar ayat ni, aku nak tukar. Maknanya jadi Tuhan. Jadi Tuhan lah pendeta-pendeta Yahudi, samalah dengan orang Kristian tu sama, mengikut keputusan daripada dia punya paderi-paderi. Ni sikap. Kamu nak, wahai orang Ansar khusus dalam ayat ni, orang Ansar ni baik dengan orang Yahudi. Jadi bila baik,
Bani Aus ada baik dengan Yahudi yang ini, Khazraj baik dengan Yahudi yang sekian. Jadi nak orang Yahudi ni masuk Islam. Sementara mereka ni ahli kitab, pernah mengaji kitab Taurat Nabi Musa. Mari masuk Islam. Allah Ta'ala peringatkan, bagi tahu orang Yahudi ni keras hatinya. Dah lekas di kalangan orang alim dia pun keras. Sampai sanggup mengubah ayat Quran setelah dia faham, dan dia tahu perbuatan dia mengubah itu adalah perbuatan menyelewengkan ayat-ayat Taurat. Antara yang dia menyelewengkan apa dia? Itulah tadi kita sebut ayat-ayat berkaitan dengan ayat-ayat berkaitan dengan rejam, menyelewengkan sifat Nabi. Kalau kita ingat dulu, saya tak ingat sini ke mana, tapi saya ingat pernah sebut di sini. Huyai bin Al-Akhtab, ketua Bani Nadir. Ketua Bani Nadir, Huyai bin Al-Akhtab, dia ni dengan abangnya pergi ke Madinah, ke pekan Madinah lah. Perkampungan Bani Nadir ni duduk di selatan. Duduk di selatan Madinah, pergi ke tempat Nabi di dekat pekan Madinah. Nak tengok orang yang mengaku Nabi akhir zaman. Dan mereka ni alim tentang kitab. Bila tengok balik, cerita ni diriwayatkan oleh Safiyah binti Huyai Ummul Mukminin. Safiyah ni isteri Nabi daripada orang Yahudi. Jadi menunjukkan bangsa ni sama je. Nabi nak menunjukkan Nabi pun berkahwin dengan dengan orang Yahudi. Yang menjadi asas bagi Allah Ta'ala bukan bangsa, adalah akidah. Siapa yang bertakwa, dia akan memiliki kebajikan ataupun kemuliaan di akhirat. Safiyah Ummul Mukminin, Safiyah radhiyallahu anha menceritakan, bila balik ke rumah, dan dia ni anak yang paling sayang oleh ayah. Rahsia-rahsia pun ayahnya bagi je dia dengar. Jadi dia dengar cerita, ayah ditanya pada abang, ataupun abang ditanya pada ayah ni, apa pandangan kamu setelah tengok orang yang mengaku Nabi tadi? Dia berkata, dialah. Itulah dia orangnya yang disebut dalam kitab Taurat kita itu maksudnya. Ayat dia ni kan, kita kalau ikut dalam riwayat tu dia kata, dialah. Begitu, maknanya dialah orang yang disebut dalam kitab Taurat. Itu ditanya oleh abang ni pada Huyai, apa pandangan kamu? Atau apa tindakan kamu? Apa pendirian kamu? Katanya, aku akan menentangnya selagi nyawa di kandung badan. Ni ayat kita lah, selagi aku hidup. Jadi dia menentang Nabi, Huyai bin Akhtab. Di Madinah ditentang sampai pun nak buat perkataan bunuh dan dihalau daripada Madinah. Kemudian dia pakat pula dengan musyrikin Mekah dan juga bani-bani kabilah Arab membentuk bala tentera Ahzab, serang Madinah pula dah. Berjaya dipatahkan oleh Allah Ta'ala dengan angin. Tak berlaku perang pun. Kemudian tak sudah pada itu, dia membuat pakatan daripada Khaybar untuk menyerang Madinah. Akhirnya dia terbunuh dalam peristiwa Khaybar. Lepas itu baru Nabi berkahwin dengan Safiyah. Ini sikap orang Yahudi. Kerasnya hati, tak mahu terima. Sebab dendam. Hasad. Tak suka bangsa lain. Menganggap Yahudi adalah bangsa pilihan Allah SWT. Jadi ini, fikrah ini, pemikiran ini, dipegang oleh Zionis pada hari ini, yang menganggap mereka adalah makhluk pilihan Allah dan muka bumi. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Dan apabila mereka, yakni orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata kami telah beriman. Jadi munafiklah. Dia jumpa orang beriman kata beriman. Dan apabila mereka berjumpa sesama sendiri, mereka berkata, patutkah kamu ceritakan kepada mereka, yakni orang-orang Islam, dengan apa yang telah didengarkan, diterangkan oleh Allah kepada kamu di dalam kitab Taurat mengenai kebenaran Nabi Muhammad, untuk menjadikan hujah bukti yang dapat mengalahkan kamu di sisi Tuhan kamu. Tidakkah kamu berakal? Ini sifat munafik. Ada orang-orang
orang Bani Israel yang yang apa ni kita panggil menzahirkan iman di hadapan orang Islam, hakikatnya tak beriman. Wa idza laqu ay munafiqul yahud, dan apabila ini orang yang berjumpa ni adalah orang yang bertemu orang-orang beriman ni adalah orang munafik di kalangan orang Yahudi. Munafik ni ada di kalangan Arab, ada di kalangan orang-orang Yahudi, dan mungkin ada di kalangan orang Melayu. Mungkin sebab munafik ni surahnya panjang, dan ayat munafik di awal surah Baqarah tu pun panjang. Munafik ni adalah penyakit hati. Ada penyakit hati. Ada penyakit yang tak sedar. Sebenarnya orang tu ada sakit. Kalau demam, kita dah kepala badan pun hangat, kita tahu. Ada penyakit tu bahaya, tapi lambat tahu. Macam penyakit yang teruk tu, kritikal tu, kanser dan sebagainya. Tahu dah barah. Bila barah boleh nak diubat, susah. Ini penyakit nifak ni, penyakit hati yang besar. Wa idza khala ay raja'a wa madha ilahi aw infarda ma'ahu. Dia kata apa? Kamu ceritakan. Qalu atuhaddithunahum mimma fatahallahu alaikum. Ditegur oleh orang yang tak jumpa. Dia ada orang Yahudi yang munafik, ada orang Yahudi yang tak munafik. Orang yang tak munafik atau yang tak mengaku Islam ni, berpura-pura Islam ni, bagi tahu pada orang yang berpura-pura Islam, adakah kamu ceritakan apa yang Allah telah sebut dalam kitab Taurat? Apa Allah sebut tentang hukum-hukum, tentang kisah-kisah yang disebut dalam Taurat, khususnya berkaitan dengan sifat Muhammad. Kalau kamu cerita, dia menjadi hujah bagi kamu, dan akan menjadi bukti yang kamu ni ataupun kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala kata, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Mereka berani berkata demikian. Maknanya kalau kamu tak cerita, kalau kamu tak cerita tentang apa yang ada dalam Taurah ni, Muhammad dan kaum orang-orang Arab ni tak tahu. Tapi kalau kamu cerita, dia tahu. Allah Ta'ala kata, berani kamu orang yang mengaji kitab, berani kamu orang yang tahu Taurah, berani kamu yang mengatakan alim dalam ilmu kalamullah ni, berani bercakap macam itu. Berani sebab apa? Allah Ta'ala kata, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'lin. Dan tidakkah mereka ketahui bahawasanya Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka lahirkan. Benda yang kamu bohong-bohong, yang kamu selindung, yang kamu rahsiakan daripada orang Islam. Apa yang kamu rahsiakan? Antara sebut dalam ayat kita ni fokusnya tentang sifat Muhammad. Yang kamu rahsiakan sifat Muhammad, yang Muhammad ni sebenarnya memang Nabi akhir zaman, kamu rahsiakan. Atas nama sifat hasad tadi. Kamu tak tahu, kau Allah tahu yang kamu rahsiakan. Dan kamu mengaji kitab Taurat tentang sifat Allah. Macam berlaku dalam peperangan Bani Nadir. Bani Nadir ni punca perang ni. Bani Nadir ni Yahudi kita sebut tadilah. Di Mekah ni Yahudi yang tinggal yang besarnya Nadir, Quraidah dan Qainuqa. Quraidah dan Nadir duduk di selatan sikit. Qainuqa ni dalam sikit. Bila berlaku seorang sahabat Nabi telah membunuh orang kafir yang buat perjanjian damai dengan Nabi. Nabi nak kena bayar diat. Diat ni bukan sekupang dua, sekupang dua senangnya. Diat ni mahal. Diat ni kalau pasal dalam hukum qisas, hukum bunuh, 100 ekor unta. 100 ekor unta kalau berapa duit unta tu, dia ada kategori-kategori dia. Jadi 100 ekor unta ni pun banyak lah. 100 ekor unta ni, kita hidup lembu pun tak dapat, jarang dapat 100 ni. Orang yang betul-betul je. Kalau merata kita ni 100. Asal saya 100 banyak benar, ayam pun tak ada orang. Kalau orang hidup ayam di rumah lah, orang ayam derban yang buat projek ayam tu ribu-ribu lah. Kalau hidup ayam kampung ni, I nak dapat 100 tu, I nyimpan dalam dapur lah, ayam tak mak reban. Banyak ayam tu 100 ni. Yang besar bukan anak kajut-kajut tu, tak apa lah, boleh lah 200-300 nya.
Jadi 100 unta ni, kaya lah 100 unta ni. Padan lah. Bila nyawa tu dia bayar 100 unta. Walaupun kafir bila buat perjanjian. 2 orang dibunuh oleh sahabat Nabi sebab dia balas dendam dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah. Ambil sikit masa. Bi'ru Ma'unah ni orang 70 sahabat Nabi dihantar oleh Nabi untuk mengajar Islam. Dalam perjalanan dia serang dak mati 70 ni syahid. Jadi sahabat yang selamat tu, ada seorang yang selamat tu dia geram. Jadi bila dia duduk bersinggah, berteduh dalam perjalanan balik ke Madinah nak bagi tahu pada Nabi kisah Bi'ru Ma'unah ni, dia bunuh orang tu. Dia ingat orang ini kaum dia ni yang bunuh. Tapi sebenarnya bukan dia. Dia tak bunuh. Dia pegang janji dengan Nabi tu. Tu Nabi bagi dia. 2 orang mati, kena 200 ekor unta lah. Atau lebih lagi bayar dia. Jadi, dalam piagam Madinah, perlembagaan Madinah, perjanjian Madinah yang ditandatangani oleh orang yang terlibat penduduk Madinah, orang Yahudi kena terlibat sama menanggung kos-kos tertentu dalam negara Madinah. Jadi Nabi pergi ke Bani Nadir untuk minta sebahagian pampasan tu, untuk minta Yahudi benda tanggung. Dia kata tunggu dekat tepi dinding tu. Dia ambil rumah dia ada tinggi-tinggi lah. Dalam dia tunggu, Nabi tunggu, dia pakat dalam. Siapa di antara kaum yang berani? Yang berani angkat lesung batu lesung lah. Lesung macam mana tak tahu, tapi batu lah, batu lesung. Dia buat untuk gilik gilik gandum ke ikutlah. Letak empat harta Muhammad, dia berkecil kepala dia. Matilah bunuh. Niat nak bunuh Nabi. Tapi dah buat pakatan dah, janji dah buat dah. Dalam pada itu ada orang yang bercakap, jangan, nanti dia akan dibagi tahu. Nanti Muhammad ni akan dibagi tahu oleh malaikat Jibril lah. Dia panggil namus, orang Yahudi panggil namus. Tapi orang yang dinasihat tu tak peduli. Dia nak buat juga. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi melalui malaikat Jibril, Nabi balik dan hantar Muhammad bin Musalmah, suruh dia keluar dalam tempoh sekian-sekian. Tempoh tak salah saya 6 hari. Itulah akhirnya berlakulah peperangan Bani Nadir. Peperangan tak berlaku pun. Nabi kepung selama 6 hari dan dia pun keluar. Hanya boleh bawa benda yang muat dalam boleh diangkat oleh seekor unta aja. Deme ni, Deme punya geram, tak tahu dah perangai Deme runtuhkan rumah Deme tu. Sebab kalau biun Nabi akan ambil tu namanya harta fai. Yang boleh dibawa, batu tak boleh buat, dinding tak boleh bawa, dia bawa nakur pintu tu bawa dia. Nakur pintu, nakur tingkap pintu dia bawa dengan daun-daun pintu bawa letak atas unta. Nak buat apa daun pintu, rumah pun tak ada. Bawa dia, tak nak. Nak bawa pokok tak boleh. Pokok kurma dia pun tak boleh bawa. Bawa pintu-pintu, ni orang Yahudi. Nak bagi tahu, Allah Ta'ala kata, kamu tahu yang Allah Ta'ala tahu kamu bercakap ke, kamu tak bercakap, kamu cakap dalam hati ke, kamu rahsia ke, Allah Ta'ala tahu. Ini Allah Ta'ala tahu. Dan last sekali, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Puak yang pertama tadi, orang Yahudi yang tahu tentang kitab Taurah. Yang puak kedua pula di kalangan Yahudi ini, dan di antara mereka pula ada orang-orang yang buta huruf. Mereka tidak mengetahui akan isi kitab Taurah, tak tahu apa benda pun. Apa dicakap dia, oh iyalah tu. Ini dia panggil taklid. Islam tak ada. Kita ni kalau mengaji, Imam Syafi'i ajar. Imam Syafi'i cukup kita mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengaji dengan siapa? Imam Malik. Imam Malik ni siapa? Pengasas mazhab Maliki. Imam Syafi'i pengasas mazhab Syafi'i. Imam Malik semayang tak letak tangan dekat bahu, dekat perut. Imam Syafi'i letak tangan atas perut. Kenapa guru dengan murid berbeza? Kerana ada ijtihad. Kerana ada pandangan hadis yang Imam Syafi'i jumpa dalam mengaji dengan orang lain boleh jadi, ataupun dia baca sendiri. Dia lebih kata pada aku, walaupun guru aku kata tak payah letak dekat tangan, aku nak letak dekat tangan. Sebab sandaran bagi aku hadis ni lebih kuat daripada apa aku mengaji pada guru. Dan guru dia pun tak marah. Kata Imam Malik, boleh jadi dia betul. Tapi aku pegang pandangan aku lah. Ni mengaji. Tapi orang Yahudi, apa kata guru dia, tak boleh dibangkang. Nanti dolat. Nanti tulah. Kita pun macam itulah. Kalau ngaji guru, macam kini ngaji dengan saya. Saya dengan ilmu saya bukan banyak ngaji dengan orang lain. So mungkin ada lebih tepat lagi. Pegang dia itu. Ni kita ni.
Tapi orang Yahudi ni buta tuli. Dah buta tuli, apa cakap orang lah, buta huruf. Tak tahu tentang Taurah. Mereka tidak mengetahui akan isi kitab Taurah selain dari penerangan bohong dari ketua-ketua ni, pendeta Yahudi tadi. Dan mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan-sangkaan saja. Orang yang Allah Ta'ala katanya, adakah kamu mengharap orang Yahudi beriman? Orang Yahudi ada dua. Pertama, orang yang syadi. Tapi selindung kebenaran, ubah ayat Taurah. Ayat Taurah yang dia mengagung-agungkan itu pun dia boleh ubah ikut suka nafsu dia. Ini orang alim ni. Orang alim ni tahu benda tu, faham ini sebenar kehendak Taurah. Kemudian dan tahu kalau ubah ni benda namanya orang yang ubah, dia ubah. Dengan orang yang ubah ini cerita pada orang buta huruf. Dua-dua golongan ni memang golongan yang nak menunjukkan keras ni macam batu tadi. Lebih keras daripada batu. Orang yang cerdik, diubah-ubah, dipindah-pindah. Orang yang tak cerdik, dengar ulasan, huraian, tafsiran daripada orang yang menyelewengkan. Ini sikap orang ini. Nanti kita akan baca apa balasan bagi orang yang sikap macam ni. Allah Ta'ala kata, amat dahsyatlah. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. InsyaAllah kita baca dalam pengajian akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وافضل المرسلين والهام الملائكة المقربين يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.